Alamak! Nama pun pay later kan? Later lah aku pay. Ayah. Apa hal pula ni? Hello, abang. Macam ni, sebenarnya saya nak minta pinjam duit sikit. Saya ada hal. Hujung bulan saya dah bayar balik. Boleh. Thank you. Bang. Bang. Motor abang ni nak kena tukar plug coil. Harga RM150 saja. Boleh ke saya bayar dengan pay later dulu? Apa tu? Tak apalah, abang repair lah dulu. Okey. Sip. Okey. Aku boleh handle ni. Motor macam mana? Okey? Okey. Aku dah settle lah motor aku. Ya, okey. Macamlah aku tak tahu yang akaun kau tengah nazak sekarang ni. Kau ni. Kenapa kau cakap macam tu? Kau okey je lah. Kau ni jangan negatif sangat boleh tak? Kawan aku okey. Tak ada lah nazak. Demam sikit je. Naik lo. Apa yang aku dah buat ni? Vic. Kau buat apa tu? Ni nama dia menabung. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Kenapa aku tak terfikir benda ni, Kalau boleh kumpul hutang, mesti boleh kumpul simpanan.